Waalaikumsalam. Atuk kesejukan ni tadi pergi tengok sunset. Sejuk betul lah. Angin dia kuat. Kami sedang berjalan brisk walking menuju ke lokasi paling hampir dengan puncak Everest.
Cuaca sangat-sangat sejuk. Digabungkan dengan angin. Masya Allah. Pengalaman yang super luar biasa lah. Itu dia Gunung Everest. So ini dipanggil nama Everest Base Camp. So tidak ada pendakian dari sini. So pelancong datang untuk melihat sunrise, sunset, bintang waktu malam. Satu pengalaman yang luar biasa. Itu dia Gunung Everest. Tak pernah terbayang akan sampai ke sedekat ini dengan Gunung Everest. Keliling pun cantik. Okay, this is the nearest yang boleh kami sampai lah ke Everest Base Camp. So super luar biasa, Masya Allah. Tengok tu Everest. Masya Allah, Masya Allah. Bawah tu ada glacier, air mengalir. Living turun ke sempadan Nepal. Satu kenangan yang tidak akan dilupa, pasti diingat seumur hidup. Next level challenge untuk menjadi yang terlebih terbaik. Pada rakan-rakan di Quran, ini adalah satu titik antara yang tertinggi di dunia, 5,200. Depan tu adalah Gunung Everest, 8,848. So, untuk kita berjaya, kita mesti ada keberanian untuk go next level. Pecahkan ketakutan, keluar daripada zon selesa untuk kita pergi membawa satu aplikasi ajaib di Quran ke seluruh dunia. Dunia sedang menunggu apps di Quran. Umat Islam dahaga untuk faham bahasa Al-Quran. Jadi untuk semoga kembara ini menjadi satu inspirasi kepada semua yang menatap video ini untuk break the fear, pecahkan ketakutan untuk menjadi seorang yang menjadi asbab umat Islam, 2 bilion umat Islam faham bahasa Al-Quran. Take the challenge. Bergerak sekarang, hari-hari, sehingga kita mencapai matlamat kita. Mari kita buat sampai jadi sebagaimana saya sampai ke titik yang tertinggi. Semangat, bos! Impian menjadi satu kenyataan. Berada di Everest Base Camp memang tak pernah terfikir satu masa dahulu. Alhamdulillah, kita cabar kita punya keberanian kita keluar daripada zon selesa. Nak kata sejuk, subhanallah, masya Allah, memang luar biasa cabarannya. Tetapi alhamdulillah dapat dilalui dengan tenang, dengan sabar. Satu pengalaman yang super luar biasa yang akan diingat sampai bila-bila, menjadi satu inspirasi untuk terus bergerak dengan super positif. Semangat. Alhamdulillah. Masih sebaliknya. Nah, bye-bye. Pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Yes.
Jom, cepat sampai.他说新兵那个往这走。眼镜擅自进入竹风景区核心区域。